Betul ke Nabi Ibrahim mencari Tuhannya? Bukankah itu salah faham? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 22 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke #Daily Quran episod yang ke-55 musim yang keempat bersama-sama dengan saya Jurulatul Quran anda Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin pagi kita, setiap pagi kita baca Quran bersama-sama, teman berteman baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra' dari bunga ke bunga untuk kita raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. So jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita hari ini kita nak baca ayat apa guys? Hari ini ayat best tuan-tuan dan puan, ayat cerita. Ayat cerita ni, cerita Nabi Ibrahim ni bermula daripada ayat 74. Tolong tuliskan di ruangan komen. Ayat 74 dari suratul An'am, muka surat 137. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak baca tentang cerita Nabi Ibrahim ni, dan lepas ni pun kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim, tapi kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #Daily Quran episod yang ke-55 musim yang keempat secara live dari Studio B Seri Kembangan Selangor. So jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah topik perbincangan kita hari ini kembali kepada level 1, topik yang baru untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Ramai orang salah faham, dia kata Nabi Ibrahim mencari Tuhan dia. Sebab apa? Dia baca direct daripada Quran terjemahan. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan dia. Itu sebenarnya, selepas ini saya share. Okey? Selepas daripada kita baca Quran dulu, kita raih keberkatan pagi dulu, nak suruh sepanjang hari kita ni berkat tuan-tuan dan puan. Okey? So kita baca Quran dulu. Lepas ni baru kita cerita. So topiknya apa? Betul ke Nabi Ibrahim mencari Tuhannya? Nescaya tidak tuan-tuan dan puan. Nescaya tidak. Bahkan tidak tuan-tuan dan puan. Saya akan cerita selepas daripada ni, insya-Allah. Level 1 hari ni, kebetulan hari ni kita baca ayat tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh? Berapa ramai teruja nak belajar ni? Tuliskan di komen, Ana ready dan excited. Alright tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum tu, boleh tak bantu saya share video ini? Kita nak baca Quran, bantu saya share video ini. Siapa yang dah tekan button share, tuliskan di ruangan komen dan sharing. Okey? Yang dah kongsi, tulis itu, sudah kongsi Ustaz. Tuliskan di ruangan komen, okey? Janganlah yang belum kongsi itu tulis sudah kongsi juga. Bohonglah pula tuan-tuan dan puan. Kan? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang bohong dengan ayat Quran ni, dia orang yang zalim tahu. Kita dah belajar kan semalam kan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, yang belum belanja love, hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan, Jumaat mubarakah. Jumaat kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tarik sikit selawat hari ni, boleh ke? Ustaz Azam boleh ke belanja echo sikit tuan-tuan dan puan? Boleh. Kita nak selawat dengan penuh semangat ikut rentak saya. Selawat ni biasanya kita buat latihan dalam kelas lagu untuk nak ajar burdah kita tuan-tuan dan puan. Saya cadangkan anda berdiri dengan gembira bersama-sama dengan saya. Saya pun nak berdiri jugalah tuan-tuan dan puan. Dengar tak suara saya tuan-tuan dan puan? Masuk
Okey, kali ni saya nak berdiri bersama-sama dengan anda. Okey, berdiri dengan gembira. Cuba sebut. Yeay, gembira. Alhamdulillah boleh berdiri kan. Selalu duduk-duduk je. Kali ini kita kena berdiri tuan-tuan dan puan. Tarik nafas bersama-sama dengan saya. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Okey. So hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita akan berqasidah sama-sama tuan-tuan dan puan. Kalau geng kaum muda ni memang tak suka sangat qasidah-qasidah ni. Dia kata bid'ah semua kan. Kita selawat dulu, kita nak mula hari ni tuan-tuan dan puan, bagi semangat dan jatuh kasih sayang Allah kepada kita. Boleh? Bunyi dia kita nak selawat yang mana? Maulaya Sal, boleh? Dia ada banyak version Maulaya Sal ni. Contohnya Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu satu version. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika bika khairil khalqi kullihimi. Ataupun Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Itu satu version. Okey, yang kita nak buat ni version saya punya. Okey, version saya punya macam ni. Dengar dulu tuan-tuan dan puan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Boleh? Kita buat sama-sama sekali dengan tangan-tangan. Daily Quran hari ini meriah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita buat sama-sama. Ready? 1, 2, 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi. Macam meriah je. Boleh follow ke tak ni tuan-tuan dan puan? Yang baru masuk, apa benda pula ni? Daily Quran ke salah kelas? Okey, kita belum start Daily Quran. Kita warm up suara kita. Hari Jumaat kita nak selawat, alang-alang selawat, kita push to the limit. Apa dia? Selawat betul-betul. Ready? 1. Ambil key dulu. Itu key dia. Ready? 1, 2, 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sila duduk dengan gembira. Mari kita baca Quran sama-sama. Bila dapat duduk tu cakaplah terima kasih. Kan kalau dekat sekolah, cikgu bagi duduk cakap apa? Terima kasih cikgu kan? Dah lama tak ucap terima kasih Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita teruskan kita baca Quran sama-sama. Dah selawat dah. Follow MST LDS saya. Kita mulakan daripada ayat yang ke-74 dengan penuh semangat dan keceriaan. Tuan-tuan dan puan, ayat 74 suratul An'am, muka surat 137. Ini adalah hashtag Daily Quran episod yang ke-55, musim yang keempat. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lagu apa tadi? Lagu sabar kan? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Sama-sama. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Surat sebelah, sama-sama penuh semangat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Tuan-tuan dan puan, ulang sekali lagi. Narfa'u. Kita waqaf. 1, 2, 3. Narfa'u darajatin man nasha' Inna rabbaka hakimun alim. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Surah 11 tuan-tuan dan puan. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ulang sekali lagi وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون sama-sama وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل Kita cuba habiskan sampai mithlama anzalallah. Satu nafas. Kita buat sekali lagi sama-sama penuh semangat. Betulkan tempat duduk anda. Okey, ikut rentak saya. Ready? 1, 2, 3. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Sama-sama. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang kita baca daripada awal tadi tuan-tuan dan puan. Okey, kita baca ayat 74 ni. Cuba tengok muka surat 74 ni, satu muka ni cerita pasal cerita Nabi Ibrahim saja. Okey, kita nak hurai sikit, betul ke Nabi Ibrahim ni mencari Tuhan? Sebab kalau kita tengok dekat terjemahan ni tuan-tuan dan puan. Dekat terjemahan ni kita nampak macam cuba tengok tuan-tuan dan puan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Cuba tengok. Dia nampak macam qala hadza rabbi. Oh, nampak bintang. Oh, ini Tuhan aku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bila nampak bintang tu tenggelam dia punya cahaya dia setelah matahari keluar tuan-tuan dan puan. Setelah matahari keluar hilang bintang tuan-tuan dan puan. Oh, aku tak suka benda-benda yang tenggelam ni. Okey. Nampak macam Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Lepas tu Nabi Ibrahim kata pula, falamma, bila dia tengok pula bulan, baziran qala hadza rabbi. Oh, ni kot Tuhan aku. Falamma afala qala, tenggelam juga bulan tu. Tuan-tuan dan puan. Lepas tu tengok matahari pula. Tiba-tiba matahari pun tenggelam juga tuan-tuan dan puan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nampak macam Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Betul ke tuan-tuan dan puan? Kalau kita tengok terjemahan ni, nampak macam itulah. Tapi macam tu ke? Kembali selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana masih stay tune dengan saya. Kita terus sambung kepada cerita. Yang belum share video ini, bantu saya share dulu video ini. You guys are watching Daily Quran Season 4 Episode 55. Tuan-tuan dan puan. Okay? So, kita tengah cerita pasal Nabi Ibrahim. Tengah hangat cerita pasal Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dan puan. Betul ke Nabi Ibrahim sedang cari Tuhan? Tidak tuan-tuan dan puan. Itu sebenarnya adalah hujah Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan kaum dia yang cuba mendustai bukti-bukti yang dia datangkan kepada kaum dia. Ahli nujum. Apabila duduk depan ahli nujum ni, geng-geng pendeta-pendeta bintang ni yang suka tilik nasib orang ni, dia tengok bintang, tarikh lahir orang tu ni perangai orang ahli nujum ni. Zodiak, apa semua bagai horoskop semua bagai ni perangai ahli nujum tuan-tuan dan puan. Dia nak baca masa depan orang tu. Okey. Tuan-tuan dan puan, dengar ni. Apabila Nabi Ibrahim melihat Azar, ayah dia. Azar ni gelaran ayah dia. Sebenarnya nama sebenar ayah dia adalah Tarikh. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Azar ni adalah bahasa panggilan lah, gelaran lah. Orang panggil Azar. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Apabila Azar ni dia tukang buat berhala. Okey, tukang pahat berhala tuan-tuan dan puan. Nabi kata, "Atattakhidhu asnaman aliha." Ni adalah pertanyaan litaubih tuan-tuan dan puan, untuk menegur. Tanya tu bukan tanya tak tahu. Tanya tu litaubih. Ni benda ni kita belajar dalam ilmu nahwu ni, advance tuan-tuan dan puan. Okey, tak nak cerita yang tu. Okey, bila dia tengok ni kata, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Ni sesat semata-mata ni. Kau dengan kaum-kaum kau semua sesat semua. Macam itulah Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi Ibrahim, nak tunjukkan kepada Nabi Ibrahim, Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi, waliyakuna minal muqinin, supaya dia ni jadi orang yang yakin. Bila Nabi Ibrahim ni Nabi tuan-tuan dan puan. Takkanlah Allah Ta'ala lantik orang yang sedang mencari Tuhan. Orang yang dah kenal dah Tuhan dia dah diperlihatkan dah oleh Allah kerajaan langit dan bumi. Dia dah yakin dah. So berikut daripada ayat 76,
ayat 77, ayat 78, 79, 80 dan 81. Ini adalah dialog hujah Nabi Ibrahim dengan kaum dia yang tak nak terima segala tanda-tanda yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ni adalah orang yang bijak. Allah Taala tak lantik orang yang bijak jadi pemimpin, orang yang bodoh jadi pemimpin. Allah Taala tak lantik. Allah Taala lantik orang yang bijak jadi nabi, tuan-tuan dan puan. Takkanlah Nabi Ibrahim tu nak mencari Tuhan dia. Tak, tuan-tuan dan puan. Itu level basic level kita mencari Tuhan ni. Level mu'allab, tuan-tuan dan puan. Minta maaf, tuan-tuan dan puan. Yang sedang mencari Tuhan ni sebelum jadi mu'allaf tu. Duk mencari-cari nak jadi Tuhan. So bila dah rasa yakin dah, baru masuk Islam. Bukan saya nak merendahkan mu'allaf di sini, tuan-tuan dan puan. Minta maaf, tuan-tuan dan puan. Jangan salah faham. Don't get me wrong. Orang yang mencari Tuhan ni sebelum jadi mu'allaf lagi. Okay? Sebelum peluk Islam ni mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ni nabi, bukan mencari Tuhan. Ini adalah dialog dia. Dialog dia dengan dengan kaum dia. Dia kata apa? Falamma. Dia macam ni, dia punya situasi dia. Kalaulah bintang ni, korang ni semua ahli nujum. Kat depan Nabi Ibrahim ni semua ahli nujum. Kalaulah bintang ini korang kata adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Aku tak suka benda yang tenggelam-tenggelam ni. Tenggelam apa? Cahaya dia hilang. Cahaya dia tenggelam bila datangnya cahaya matahari. Betul-betul, tuan-tuan dan puan? Okey, kalaulah korang kata bulan ini adalah Tuhan, bulan juga tenggelam. Itu dialog dia lebih kurang, tuan-tuan dan puan. Ni, siapa kata ni? Ni dalam kitab tafsir kata. Kitab tafsir Jalalain kata, tuan-tuan dan puan. Korang bacalah, tuan-tuan dan puan. Korang baca. Kita akan cerita lebih detail level 3 nanti. Esok saya nak sentuh sikit tentang Nahu ni. Tentang Nahu saya nak sentuh sikit dalam ayat-ayat ni, tuan-tuan dan puan. Okey? Korang study sikit satu muka surat ni. Korang study sikit. Level 3 lusa kita cerita lagi detail. Lusa kita kat mana? Hari Ahad. Okey, kita masih kat sini. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita cerita dengan lagi detail level 3. Esok kita cerita Nahu dulu. Lepas cerita Nahu kita baru boleh cerita detail. Boleh tuan-tuan dan puan? So dapat something hari ni. Kesimpulan tuan-tuan dan puan, ini bukan cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak. Nabi Ibrahim telah pun diperlihatkan kerajaan langit dan bumi. Dia dah yakin dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lantik dia jadi nabi. Lepas tu baru ini adalah dialog dia dengan kaum dia. So jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, so jangan lupa join saya. Okey, jangan lupa join saya hari-hari dalam Daily Quran pukul 7.27 pagi. Okey, baik tuan-tuan dan puan. So kita nak cerita sikit. Semalam ada orang tanya. Okey, habis habis. Tarik nafas sikit, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni, semalam ada orang tanya ni, kita dah buka pendaftaran kelas FOC untuk burung-burung awal dengan harga RM197 kan, untuk orang luar yang bukan follower Daily Quran harga RM297. Kita tak buka lagi untuk orang luar. Kita buka untuk follower Daily Quran dulu dengan harga RM197, tuan-tuan dan puan. Alright. Okey. So ramai yang bertanyakan tentang link. Okey, tuan-tuan dan puan, ramai yang bertanyakan tentang link. Okey, tuan-tuan dan puan, link ada dalam grup Telegram dan ada di ruangan komen sekarang yang dipinkan oleh Ustaz Azam. Okey, tuan-tuan dan puan, link yang dipinkan oleh Ustaz Azam. Dan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, dengar betul-betul sini. Kena bertindak dengan segera. Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, 3 hari. 3 hari, tuan-tuan dan puan. Boleh tak saya bagi masa anda 3 hari untuk daftar? Siapa yang betul-betul serius nak belajar Fatihah Online Clinic, FOC. Dia belajar 5 aspek. 2 hari punya kelas. Kelas ni bila? Tarikh dia adalah 22 dan 23 Februari. Okey? 22 dan 23 Februari. 2 hari kelas full day. Maksudnya dalam 16 jam lah kelas dia. 8 jam hari pertama, 8 jam hari kedua. Kita belajar apa? 195 kesalahan besar dan kecil yang orang baca surah Fatihah menyebabkan solat dia batal. Baca surah Fatihah batal. Baca surah Fatihah batal. Apa cerita? So kita diagnose ada tak 195 kesalahan ni dalam bacaan dia. Lepas tu kita belajar apa? Kita belajar lagu, 10 lagu nak alunkan suratul Fatihah. Imam Mekah, Imam Morocco, Imam Libya, Imam Arab,
Imam Pakistan, Imam Melayu, semua kita tapau. Okey, boleh tuan-tuan dan puan. Dalam kelas ni 10 lagu nak alunkan suratul Fatihah. Belajar lagu surah Fatihah dulu. Ni duk belajar lagu daripada surah lain. Surah Fatihah tak tahu ke mana. Faham ke faham ni tuan-tuan dan puan? Okey, lepas tu kita belajar 10 qiraat. 10 lagu, lepas tu 10 qiraat. Yang baca Maliki Yaumiddin tu tuan-tuan dan puan. Lepas yang baca Ihdinaz Siratal Mustaqim. Pernah dengar tak ni? Pernah tahu tak ni ada bacaan macam ni di dunia ni tuan-tuan dan puan? Dan kalau baca dalam semayang macam tu, sah semayang dia. Pernah tahu tak? Kita belajar dalam kelas. Dalam kelas FOC. Cuba tulis di ruangan komen. FOC, Fatihah Online Clinic. The first time of its kind ever in online education history. Tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita belajar apa? Lepas tu kita belajar macam mana nak feel surah Fatihah dalam semayang. Tak adalah segala tajwid, makhraj huruf, sifat huruf mengganggu kita punya fokus, kita punya khusyuk dalam semayang. Kita nak fokus baca betul tajwid, tapi kita tadabbur. Kita perhati satu-satu makna dia. Ada cara dia tuan-tuan dan puan. Dan paling mahal sekali, kita belajar tentang rawatan Islam. Tuan-tuan dan puan, rawatan Islam nak guna suratul Fatihah ni nak defense kita daripada segala jin, syaitan, iblis, sihir, santau, saka, segala penyakit ain semua bagai. Pernah dengar tak penyakit ain tuan-tuan dan puan? Pernah dengar tak? Penyakit ain. Penyakit orang yang dia ni orang yang perform, dia ni orang yang rajin, tiba-tiba tak rajin. Tiba-tiba tak perform. Tiba-tiba rasa down. Itu penyakit ain. Tuan-tuan dan puan, macam mana nak halang penyakit ain ni? Alright? Macam mana kita nak jaga diri kita daripada kena penyakit ain? So, dalam kelas FOC kita share. Alright? Berapa ramai kalangan anda yang serius nak belajar FOC ni? Okey? Untuk follower Daily Quran saja kita buka harga burung awal, tuan-tuan dan puan. Burung awal ni sampai bila? Sampai 19 Januari, hari Ahad ni pukul 11.59. Hari Isnin pukul 12 malam tu kita dah tak buka dah kepada follower Daily Quran. So siapa yang ada masalah nak daftar, link cari tak jumpa, ada dalam grup Telegram. Siapa yang tak join grup Telegram, nampak sangat dia bukan follower Daily Quran. Tuan-tuan dan puan, kelas ni harga burung awal RM197, kita hanya buka untuk orang follower Daily Quran saja. Khas, istimewa untuk follower Daily Quran. Siapa yang masih tak jumpa link tu ada dalam grup Telegram kita. Tengok kat bawah tu macam mana nak join grup Telegram tu, tuan-tuan dan puan. Join grup Telegram ni, anda akan jumpa link. Dah nampak link, tekan dan daftar. Tak tahu tak reti macam mana nak daftar, macam mana nak buat bayaran, hubungilah siapa-siapa boleh minta tolong tuan-tuan dan puan. Anak ke, jiran ke. Tolong daftar dengan menggunakan IC sendiri, nama penuh sendiri mengikut IC, nombor telefon sendiri, email sendiri, password sendiri. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, boleh minta tolong orang lain tapi sendiri punya details tu tuan-tuan dan puan supaya tak confuse nanti. Okey, dalam grup Telegram insya-Allah customer service kami Ustaz Luqman, Ustaz Aisyah, Ustaz Azam semua akan sudi bantu dan duta-duta Daily Quran juga. Duta-duta Daily Quran juga akan bantu anda insya-Allah. Okey? Baik tuan-tuan dan puan, join grup Infobot. Link juga ada dalam grup. Dia kat Telegram ni ada dua tuan-tuan dan puan. Satu grup Daily Quran, satu lagi channel Infobot. Uwais Qarni Infobot. Dua-dua channel tu kena join tuan-tuan dan puan. Kalau betul anda adalah follower tegar Daily Quran. Tak join yang ni, kita tak consider sebagai follower. Boleh janji dengan saya. Join grup ni Kalau tidak ketinggalan nanti guys. Kesian ketinggalan. Terutamanya guru-guru Quran di Shah Alam. Dengar ni. Guru-guru Quran di Shah Alam, anak murid kita dah join FOC ni. Kalau korang tak join, menyesal tobat lahum tuan-tuan dan puan. Dengar ni. Sebab apa? Anak murid dah advance gila. Surah Fatihah je pun. Nampak macam basic. Tapi guru Quran tak pernah belajar macam mana nak mengajar surah Fatihah ke anak murid. Dia hanya mengajar cara dia. Ya, guru Quran tu memang terror surah Fatihah. Tapi dia terror seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan. Belajar macam mana the exact way, macam mana nak train anak murid kita dalam bab surah Fatihah. 195 kesalahan ni duduk dalam kepala guru Quran. Supaya apa? Anak murid baca salah je, jetak. Tahu jetak tuan-tuan dan puan? Tersentak. Oh, salah. Macam tu. Baru guru Quran yang mahir
Ataupun guru Quran yang tak mahir, anak murid dia baca salah, dia buat tak tahu je. Ataupun memang tak tahu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Itulah cabaran saya untuk anda guru-guru Quran. Terutamanya guru Quran di Shah Alam. Hello Shah Alam. Esok jumpa saya tahu. 7.27 pagi. Salam sayang dari saya Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra. Bye. Assalamualaikum.